Setiap kali Aidiladha, kita akan diingatkan tentang pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tapi persoalannya, berapa ramai antara kita yang sanggup berkorban hari ini demi masa depan sendiri? Ramai bekerja siang dan malam, tetapi simpanan mereka tetap bocor. Nak menyimpan susah. Bila berlakunya kecemasan, tiada apa untuk diharapkan. Hakikatnya, kita semua kena buat satu keputusan yang besar, iaitu berani korbankan sedikit hari ini demi sesuatu yang lebih besar esok hari. Sebagai contoh, tahanlah diri daripada beli benda yang tidak perlu dan mula simpan 1 gram emas setiap bulan. Ramai yang mula kecil-kecil sahaja dan Alhamdulillah, hari ini dah ada 20 gram, 50 gram, malah 100 gram. Bukan sebab gaji besar, tapi sebab mereka sanggup untuk berkorban demi masa depan. Emas ini adalah kalis inflasi dan tidak mudah bocor. Sangat-sangat berguna pada waktu kecemasan. Anda pun boleh juga untuk mulakan hari ini dengan menyimpan di akaun emas Gap. Tiada komitmen bulanan, semuanya online, mudah dan patuh syariah. Ingat, pengorbanan kecil hari ini boleh jadi penyelamat yang besar di masa hadapan. Ingin mengukuhkan kewangan dengan simpanan emas bersama Public Gold? Boleh tengok pin video tutorial di profil. InsyaAllah saya bantu sebaiknya.